Selalunya, ia bermula dengan rasa ingin tahu. Satu klik. Nampak macam tak bahaya pun kan? Tapi untuk ramai orang, satu klik tu lama-lama jadi tabiat. Dan tabiat tu, tanpa kita sedar, membina satu sangkar yang memerangkap fikiran kita. Jadi, bila masanya sesuatu tu dah melampaui batas? Jom kita rungkai sama-sama? Okey, ini dia plan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula, kita akan bezakan apa itu menonton biasa dengan ketagihan. Lepas tu, kita selam sikit bab sains, apa yang berlaku dalam otak. Kita juga akan tengok kesan-kesan yang mungkin tak nampak pada mulanya. Dan yang paling penting, kita akan bincangkan jalan keluar, jalan untuk pulih. Dan akhir sekali, satu mesej yang sangat penting, anda tak bersorangan dalam hal ni. Baiklah, kita mulakan dengan soalan asas. Apa beza antara orang yang tonton sekali sekala dengan orang yang dah betul-betul ketagih? Garis pemisah ni sebenarnya agak kabur dan isunya bukan soal moral baik atau buruk, tapi lebih kepada soal kawalan. Siapa yang pegang steering? Anda atau tabiat tu? Ini dia soalan cepu mas. Dan jawapannya ada pada diri anda sendiri. Cuba tanya, adakah anda yang mengawal tabiat tu atau tabiat tu yang dah mula mengawal keputusan anda, masa anda dan juga hubungan anda dengan orang lain? Jom kita tengok macam mana benda ni boleh terjadi. Sekarang, jom kita masuk makmal sekejap. Kita nak faham sikit sains di sebaliknya. Sebab ini bukan semata-mata soal lemah semangat atau tak cukup kuat iman. Sebenarnya, ada satu proses biologi yang sedang berlaku dalam otak kita. Satu kitaran kimia yang sangat-sangat berkuasa. Cuba kita fikir sejenak. Dulu nak dapatkan bahan-bahan macam ni susahnya bukan main. Kena usaha, kena cari. Tapi hari ni semuanya di hujung jari. Kadang-kadang kita tak cari pun, dia yang muncul. Iklan pop-up, pautan yang kawan hantar. Akses yang terlampau mudah ni, dia macam mencipta satu ribut sempurna untuk otak kita mudah terdedah dan akhirnya terperangkap. Inilah dia, kitaran yang memerangkap tu. Senang aja nak faham. Setiap kali anda tonton, otak anda akan dapat satu suntikan dopamin. Dopamin ni bahan kimia ganjaran. Dia buat kita rasa seronok. Dan otak kita ni pula memang dah diprogramkan untuk ulang balik apa sahaja yang bagi dia rasa seronok. Jadi bila anda bosan, stres atau sunyi, otak akan mula berbisik. Aku tahu satu cara senang nak bagi kau rasa seronok balik. Dan di sinilah keadaan jadi makin bahaya. Sebab lama-kelamaan, suntikan dopamin daripada bahan yang biasa-biasa tu dah tak cukup kick. Otak kita dah mula bina toleransi. Ia sama macam penagih dadah yang perlukan dos yang lebih tinggi. Pengguna pornografi pula akan mula mencari bahan yang lebih ekstrim, lebih pelik, semata-mata untuk dapatkan balik perasaan seronok yang sama macam dulu. Kitaran dopamin yang berlaku dalam otak ni, dia tak duduk diam-diam dalam kepala kita je. Tak. Kesannya akan mula melimpah keluar dan perlahan-lahan menghakis kehidupan sebenar kita. Kerja, belajar, hubungan dengan keluarga dan kawan-kawan, malah cara kita pandang diri kita sendiri pun akan terjejas. Angka ni mungkin buat kita terkejut kan? Tapi inilah realitinya. Pada umur 9 tahun, otak seorang kanak-kanak tu masih lembut, masih sedang berkembang. Mendedahkan mereka pada bahan macam ni ibarat kita bina rumah atas tapak yang masih lembik. Ia akan membentuk persepsi mereka tentang hubungan dan seksualiti dengan cara yang sangat tak sihat dan tak realistik. Semua poin ni sebenarnya saling berkait antara satu sama lain. Ia bermula dengan abaikan tanggungjawab. Ponteng kelas, tak pergi kerja. Bila dah macam tu, kita mula rasa segan dan jauhkan diri dari orang lain. Bila dah seorang diri, perasaan sunyi dan murung tu jadi lagi teruk. Dan bila dah murung, apa jadi? Ia akan tolak kita balik ke dalam kitaran ketagihan tu. Nampak tak? Ia satu lingkaran ganas yang tarik kita makin lama makin ke bawah. Okey, kita dah bincang pasal masalah, pasal kegelapan. Sekarang, kita beralih kepada harapan, bahagian yang paling penting. Nak pecahkan kitaran ni memanglah susah. Saya tak nafikan. Tapi, ia tidak mustahil. Ada langkah-langkah praktikal yang kita boleh ambil untuk rebut balik kawalan hidup kita. Petikan ni sangat jujur dan sangat berkesan. Ia tunjukkan yang pesakit ni sedar dia ada masalah. Tapi, dia juga tahu yang kuasa tekad dia saja tak cukup kuat bila berdepan dengan pencetus. Jadi, langkah pertama yang paling bijak bukanlah dengan melawan keinginan tu, tapi dengan menyingkirkan pencetus tu terus dari persekitaran kita. Simple tapi sangat berkesan. Ini kuncinya, proses pemulihan bukan sekadar berhenti buat sesuatu, tapi ia adalah tentang mengganti tabiat tu dengan sesuatu yang lain. Sebab otak kita ni, dia tak suka ruang kosong. Kalau kita buang tabiat buruk, tapi tak isi tempat tu dengan tabiat baru yang positif, percayalah, tabiat lama tu akan datang balik. Jadi, bila rasa bosan, terus pergi bersukan. Bila rasa sunyi, telefon kawan atau keluarga. Kita kena latih semula otak kita untuk cari dopamin dari sumber-sumber yang sihat.
Untuk para ibu bapa di luar sana, ini panduan yang sangat kritikal dalam dunia digital hari ini. Ingat, mencegah tu jauh lebih baik daripada merawat. Isunya bukan nak mengongkong anak, tapi nak membina kubu pertahanan untuk mereka melalui ilmu pengetahuan dan komunikasi yang terbuka. Kita kena jadi tempat pertama yang mereka rujuk, bukan Google. Semua strategi yang kita bincangkan tadi memang sangat berguna. Tapi, ada satu lagi alat yang boleh dikatakan paling berkuasa sekali dalam mana-mana proses pemulihan, iaitu keberanian untuk mengaku yang kita perlukan bantuan orang lain. Selalunya, perasaan malu itulah penghalang yang paling besar. Ramai yang rasa, aku seorang je ke yang macam ni dalam dunia? Hakikatnya tidak. Para profesional kesihatan mental berdepan dengan kes macam ni hampir setiap hari. Percayalah, anda tidak akan dihakimi. Anda akan dibantu. Cuba ambil seminit untuk hadam betul-betul kata-kata daripada pakar ni. Mengangkat telefon, buat janji temu dengan kaunselor atau pakar psikiatri, itu bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah satu langkah yang menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Ia adalah langkah pertama untuk anda ambil balik steering hidup anda. Dan kita akhiri kupasan kita dengan soalan ini. Isu ketagihan pornografi ni, dia macam kulat. Ia hidup subur dalam gelap, dalam kesenyapan, dalam rasa malu. Mungkin dah tiba masanya untuk kita semua berhenti berbisik dan mula berbincang secara terbuka. Persoalannya bukan lagi sama ada masalah ini wujud atau tidak, tapi sama ada kita sebagai masyarakat cukup berani untuk memulakan perbualan ini. Dengan kawan-kawan, dengan keluarga dan yang paling penting, dengan diri kita sendiri.